Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nik Muhammad Baizani Haddad, nama diberi RMC, tempat saya berkhidmat. Pada Aidilfitri pada tahun ini, saya ingin mengucapkan ucapan selamat menyambut 1 Syawal kepada semua warga kerja RMC khasnya dan warga UUM umumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal a'idin wal fa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wali bin Abu Bakar. Saya Bistumi bin Ismail. Kami dari Pusat Pendidikan dan Inovasi mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Subira binti Mat Taha. Saya Aniza binti Sabdan Dari Pusat Pendidikan dan Inovasi mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalsum Kayat, RMC, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua warga UUM. Selamat bergembira di samping keluarga dan sahabat handai. Tangan dulu, maafkan kita, erat hubungan sesama kita. Semoga gembira di hari yang mulia ini. Salah dan silap harap dimaaf. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Dan teruskan membuat pendidikan. Bye. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Selamat Hari Raya. Kami dari RMC ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum everybody. I'm Kamal Ademola Aziz, representing the international students in UUM. I'm wishing everybody happy Eid al-Fitr Mubarak. May Allah subhanahu wa ta'ala let us witness more of it in our lifetime. Also, I would like to express my profound feeling in my local language, my local dialect, which is Yoruba. Akwodun Emiwa She Okore. Also in Hausa from our brothers in the north, Barika de Salah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us a good life and prosperity. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofura Farah Istiqlal mewakili seluruh mahasiswa magang dari Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk keluarga dan sahabat-sahabat saya Indonesia, mohon dukungannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul daripada IPUM ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga UUM, dan ingin menyampaikan pesanan agar berhati-hati pulang ke kampung. Sekian, terima kasih. Kami daripada ITUM ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Dr. Ahmad Zahruddin Sani, Timbalan Pengarah Institut Pemikiran Tuan Dr. Mahathir. Membuat khilaf itu adalah sifat manusia, maka kembalilah kita pada fitrah. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Profesor Datuk Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Pengarah Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir, Distrik Utara Malaysia, ingin memohon maaf dan mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga UUM. Bagi pihak institut,
Saya juga secara ikhlas ingin menyatakan permohonan maaf kami terlebih dahulu jika terdapat kekasaran bahasa dan juga salah silap dalam mengendalikan urusan-urusan dengan jabatan-jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Kashfi bin Wahab, mewakili warga kerja unit pengeluaran UM Press, mengucapkan salam Ramadan dan Aidilfitri kepada semua umat Islam di mana jua berada. Saya mensenjari memohon maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Halim bin Mat Yusof, mewakili unit grafik UM Press, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga UM Press dan warga UM seluruhnya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucap berbanyak-banyak maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada kesilapan daripada unit saya, yakni unit grafik dan UM Press. Sekian, terima kasih. Saya Suhailawati binti Muhammad Syamsuddin dari UM Press ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan saya memohon maaf zahir batin kepada semua warga UM serta mereka yang mengenali. Sekian. Kami mewakili UM Press UUM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, saya Siti Nakra. Saya Izzat, kami daripada Sekma. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Muhammad Nazli bin Ismail dari Pusat Pengajian Pengukuran dan Penilaian ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada rakan keluarga, rakan-rakan staf di Sekma dan seluruh warga Universiti Utara Malaysia. Terima kasih. Kami dari Pusat Pengajian Pengukuran dan Penilaian ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jom balik kampung. Saya Suwadi bin Muhammad Zakaria, Pengurus Besar Unit Utama Properti Sdn Bhd. Dengan ini ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kaki tangan UPSB serta warga Universiti Utara Malaysia. Semoga Hari Raya tahun ini disambut dengan penuh makna. Kami warga UPSB UUM ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahri Azmi bin Muhammad Yusof dari Institut Pengurusan Kualiti Universiti Utara Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin, terutamanya kepada orang tua saya, ibu dan bapa saya, rakan-rakan sekerja dan seluruh warga kerja Universiti Utara Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairunisa binti Muhammad Noor daripada IPQ UUM ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada keluarga saya di Citra, keluarga mentua saya di Pendang dan seluruh warga UUM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Haim Hilman bin Abdullah, Pengarah Institut Pengurusan Kualiti, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada Datuk Naib Chancellor dan timbalan-timbalan Naib Chancellor serta seluruh warga universiti. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada semua agar dapat merayakan Hari Raya pada kali ini dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan juga berhati-hati ketika pulang ke kampung dan ketika kembali ke kampus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami warga Institut Pengurusan Kualiti Universiti Utara Malaysia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fazila binti Rahim daripada Unit Utama Travel and Tour ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kaki tangan UUM, kaki tangan Unit Utama Travel and Tour, ahli keluarga dan sahabat andai.
kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Amran daripada Unit Utama Travel and Tours mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga Universiti Utara Malaysia, kaki tangan, rakan-rakan dan yang mengenali diri saya di Unit Utama Travel. Kami warga Unit Utama Travel and Tours mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Waktu Center mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga kampus walau di mana jua anda berada. Pesanan kami dari Welcome Center, berhati-hati di jalan raya dan ingatlah keluarga tersayang. Selamat Hari Raya!